Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita buat bihun goreng. Ya, barang-barang yang ada dalam bihun goreng: udang, sayur, telur dan bihun. Mula kita panaskan udang. Kita goreng udang dulu. Goreng udang bermasak ini. Lepas ni sekejap lagi kita masuk bawang putih semua. Dia bila udang dah masak, kita masuk bawang putih. Yang ni dia. Patut dapat bagi biru. Masuk pokok. Masuk biru. Sayurlah kita. Kita masuk suan. Dan kecap di minyak. Dan yang belakang ni kita masuk sayur. Kacau dan tak faham fine master. Ini nak tengok. Sering biasa. Okey. Bihun goreng. Menu baru. Boleh main cuba. Habis. Cuba habis. Assalamualaikum.